Okay, jom kita try. Satu Satu. 7. Kalau sedap, kita akan beli lagi. Okay, so ni buka besar juga. kek. Ni kek. So, ni dia punya sauce. Chocolate sauce. And dia bagi spoon. No, it's fork. Oh, okay. I think ni kena ni lah, letak dekat pinggan. Yes. Kan? Ambil pinggan sekejap. Okay, ni. Macam ni je lah. Nah. Okay, so ini. Okay, so cara makan dia begini. Lepas tu. Oh, dia ada ni. Okay lah, Kita dia kek tunjuk sikit panas. macam mana. Macam tu. Okay, ni. Dia punya chocolate sauce. Banyak juga, guys. Lepas tu? Tuang. Wow. Okay. Oh, dia kena tuang ke dalam. Kita tuang. Full kah? Tuang full je. Wow, dia sudah meleleh. Okay. So? Lepas tu, are you ready? Uyuh. Bau dia macam bau coklat kan? Rasa bau coklat. Tak boleh bawa pakai mask. Bau coklat, guys. Okay, banyak-banyak. Mana dia punya tu? Letak sini lah. Meleleh-leleh. Okay, rasa Bah, dia you try coklat dulu. dia. Rasalah dengan coklat dia tu. Okay. Okay, wait. Nak kesabaran. Rasa dia macam... Okay, memang rasa sedap. Sedap kan? Sudah lah. Very creamy lah. Dia creamy and then kalau kita mau cakap dia manis sangat, dia nak manis sangat. Wow. Okay guys, ini macam recommended. Dia dah manis. Lepas tu sangat creamy. And then very, betul lah orang cakap rich, dia bilang. Rasa rich. Shakila, come here. Come here. You want chocolate? Go. Over here. Go over here. Sudahlah, I tengah diet ni. Oh my god. Sini. Biasanya kalau makan ni, dah rasa muak sebab memang sedap. Nah, ni coklat. Okay, like this. Okay, Mami give. Come. Dari tadi menunggu coklat. Sedapnya. Yummy. Tapi yang dekat, adakah rasa dia sama dengan Matilda Dubai? Kita kena rasa lah yang dekat Dubai tu. Dubai pun ada Matilda ke? Banyaknya. Actually ini memang yang dari Matilda punya. Sekejap, mana saya? Dah inspired. Expired tu apa? Ya, atas dia tadi tu apa? Ya. Dia letak chocolate chip macam tu atas dia. And then texture coklat dia sedap. Texture coklat dia they're very creamy, then Soft, not terlalu cair, they're very soft. Ya. Macam perfect. Ui, soft gila kek dia. Ya, yang bestnya dah manis sangat. So kita boleh makan dia macam dah rasa muak sangat. Sedap. And then dia punya cake pun texture dia very soft, guys. So macam You want what? I can't eat. okay, go eat. You want daddy eat? Daddy give mommy eat. Sedap. Udah tengah diet. Okay, you bagi berapa rate? I rate 9/10.
I bagi 9 juga. Sedap kan? Sedap lah. Macam mana ni mau diet ni, bosku? See you on the next video. Okay, bye.